warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine. Saya Nia. Saya Aisyah. Saya Muhammad. Saya Afif. Anda sedang mendengar Suara Paujaya. Orang kata sekolah cuma tempat belajar, ada nota, tunggu letih. Tapi bagi kami, sekolah ini lebih dari itu. Ia tempat kami membesar, tempat hati kami mula faham apa itu arti kenangan. Setiap lorong, setiap seorang yang ada dalam kelas, semuanya cita-cita yang akan kami ingat sampai ke hari tua. SMK Paujaya, tempat tawa air mata dan impian yang kami bina. Inilah dunia kami, inilah sekolahku. Ini Suara Paujaya. Ini lagu sampai ke hari tua. Kerana kasih kami pada sekolah ini takkan pernah tua. Setiap dia waktu buka, kami dengar ucapan kadang sampai terlelap. Tapi dari situ, kami belajar hormat. Sebab tak semua pelajaran datang dari buku. Di Makmal, kami bereksperimen. Bukan hanya bahan kimia, kami juga guna keberanian diri untuk cuba dan gagal. Di gelanggang, kami bersaing, bersorak dan sedap. Kekuatan bukan cuma fizikal, tapi bila kita tolong kawan yang jatuh ke bawah itu adalah kekuatan yang sebenar. Di bilik guru, kami masuk dengan takut tapi keluar dengan rasa yang buat kami fikir. Mungkin bukan tentang markah tapi tentang masa depan. Setiap dinding sekolah ni pernah dengar suara kami. Dari jeritan semangat sampai tangisan diam-diam. Dan mereka semua simpan rahsia kami. Di pusat sumber terdapat kaedah pinjaman yang menggunakan sistem SLIC seperti smart TV, laptop dan studio green screen. Terdapat 17,000 bahan bacaan dan bukan bahan bacaan seperti majalah, surat khabar dan lain-lain. Setiap mingguan, kadang panjang, kadang pendek. Tapi dari situ juga kami dengar suara pengetua yang tak pernah jemu nasihat kami. Dan setiap kali bila ada pertandingan seperti rumah sukan, persembahan, kelas cantik, semangat tu mesti menyala. Pernah tak kamu rasa satu kelas gelak serentak sebab cikgu balawak yang sebenarnya tak kelakar pun? Tapi itulah momen yang kita akan ingat. Bukan sebab kelakar tapi sebab rasa diterima. Dan satu hari nanti bila semua kita jadi kenangan, kami tahu hati kami pernah tinggal di sini. SMK Paujaya bukan sekadar sekolah, ia rumah tanpa tiang. Tapi penuh dengan jiwa. SMK Paujaya tempat kami mula kenal diri dan mula bina dunia. Ini Suara Paujaya. Diiringi lagu sampai ke hari tua. Kerana kasih kami pada sekolah ini takkan pernah tua. That's the way every day goes.